you have the guts? You ingat influencer ni senang ke cakap depan kamera? This is not about me, tapi pasal anak saya yang tahun depan dah nak ambil SPM. Okay. Dia cakap one day tak nak kerja office or lain-lain. Dia tu nak jadi apa? Dia kata nak jadi influencer. Nampak lifestyle diorang pun senang and kaya raya. Education bukan satu-satunya jalan untuk masa depan yang cerah. I nak cakap, you boleh jadi influencer, tapi do you have the guts to be an influencer? You ingat influencer ni senang ke cakap depan kamera? Memanglah you tengok lifestyle diorang macam tu. That is only like what, 0.1%. That's like 0.1% of what they show you. Apa yang dia tak tunjuk behind the scenes, mana you tahu? Kena jumpa klien lah, kena meet up with clients' demands, you kena buat video setiap hari. Benda tu akan burnout. And it's same as a regular office job. You will get burnout. Kalau adik memang betul minat and adik ada bakat tu, adik boleh start small. Tapi don't abandon your SPM. Jangan